umur berapa? Berapa bulan? 6. 6 bulan. 6 bulan. Okey, 6 bulan. Okey, umur baby 6 bulan. So setakat ni apa baby dah boleh buat? Dia dah boleh pusing. Pusing, Dia dah boleh reverse belakang. reverse ke belakang, Dia dah boleh pegang botol. pegang Dia dah botol. boleh grip. So kalau ikutkan berdasarkan respon daripada parent, budak ni adalah dia ada normal development. Okey? Alright. So sebab apa? 5 hingga 6 bulan dah boleh rolling, dia boleh dah boleh pegang botol. Maksudnya dia boleh grasp and release sudah. Okey? So lagi okey, kalau kita tengok tengok tangan dia. Okey, tangan dia dah terbuka ke belum? Tengok ibu jari dia. Ibu jari dia. Tu tengok ibu jari tu. Dah terbuka. Okey, so tak ada still ada, of course kalau kita nak tahu dia ada grab reflex ke tak adalah kita letakkan tangan kita dekat sini. Okey. So kalau dia pegang ni, yes, dia ada lagi grab reflex. Okey. So maksudnya dia ada lagi sebab grab reflex akan hilang sepenuhnya pada umur 6 bulan. Okey. So nampak ni. This is the grab reflex. Okey. Alright. Okey. Alright. Tengok dia pegang kuat tau grab reflex dia ni. Okey. Alright, dia senyum. Okey. So kalau tengok senyum, perkembangan sosial dan emosi dia. Okey. Bagus ke tak kalau senyum? Bagus. Okey. Cuba kita tengok. Okey. Alright. Dia tak nak lepas tangan saya. Okey. So kita ambil beberapa ni. Alright. Okey, kita mulakan. Okey, position. Saya ke sana lah. Sebab saya nak demo kepada ni. Okey, tak apa. Biar baby dekat sini. Wih, semangat baby ni. Alright. Okey. Alright. Okey, so kita mulakan dengan motor. Kita mulakan dulu dengan motor halus. Okey. So, untuk motor halus, okey. So, yang mula-mula, okey, dia tengok ramai kakak-kakak hari ni dekat sini. Okey. Alright, so kita gunakan objek. Tengok tak? Okey, budak ni ikut tak dia punya eye tracking? Okey, dia tengok tak? Okey. Right. So maksudnya, alright, dia punya visual. Adik. Ni. Okey, dia ikut kan? Alright. Okey, tengok. Okey. So dia menyarap sendiri. Okey. So maksudnya apa? Motor kasar dia dah bagus. Umur 6 bulan dah boleh rolling sendiri. Okey. Tengok dia punya head control pula. Head control dia bagus ke tak waktu ni? Okey. Pada umur 0 hingga 1 bulan, biasanya dia boleh angkat seketika sahaja ataupun we need to support dia punya head control. Tapi yang dekat sini, dia boleh angkat sepenuhnya. So, yang ni normal lah. Okey. Kanak-kanak ni normal. Okey. Alright, so tu dari segi motor kasar dan motor halus. Okey, so kita nak tengok pula dia punya motor halus dari segi Dr. Shikin yang sana. Alright, okey, kita bagi ni. Nah, okey, dia cuba untuk reaching. Okey, reaching. Okey, alright. Tengok, dia dah pegang, grabs. Dia dah grabs. Okey, alright. Okey, grabs lepas tu masuk mulut terus. Okey, alright. It's normal untuk budak masuk mulut. Okey, alright. Okey, yang tu adalah dari segi dia punya perkembangan dia punya penjagaan diri. Memang budak-budak pada waktu ini dia akan apa-apa pun dia akan masuk dekat dalam mulut. Okey, it's normal. Okey. So what if kalau patient you terima, biasanya kalau kita dekat hospital, kalau patient tu biasanya ada dia tak boleh menelan susu sendiri. Okey, so biasanya kita kena buat oral motor stimulation lah. Okey, kena basuh kita punya tangan. Okey, right. Sekejap. Pahit ni. Right. Okey, nampak semua normal kan? Okey, so apa yang kita buat seterusnya adalah, okey. Alright. Semua dia tak nak. Okey. So kalaulah budak yang ada masalah sucking and so on,
So kita boleh buat oral stimulation kepada mereka. Okay. So kita kena tahu dia punya apa tu, sucking reflex and rooting reflex. Okay. Kalau dia ada, nak tahu dia ada rooting reflex atau sucking reflex, rooting reflex adalah reflex untuk mencari putih. Okay, ada sesetengah kanak-kanak bila dia lahir, dia memang tak ada sucking reflex and rooting reflex. Sebab tu doktor akan put the rice tube for the feeding. Okay, so kalaulah kita nak stimulate sucking and rooting reflex for survival skill of the child, okay, so kita kena buat oral stimulation. So nak tahu ada rooting reflex ke tak, waktu ni mungkin dah tak ada. Okay, so kalau kita stimulate sebelah sini, dia ikut sebelah sini. Kalau ikut sebelah sini, dia ikut sebelah sini. Okay, alright, itu sucking reflex. Itu rooting reflex. Kalau kita nak tahu dia ada sucking reflex ke tak, kita masukkan kita punya small finger ke dalam ni. Kalau dia hisap, maksudnya dia ada sucking reflex. Kalau lahir je memang ada reflex tu. Okay? Alright. Okay. So, kalau dia ada drooling and so on, kita boleh buat oral motor lah. Okay, buat circular massage dekat sini, circular massage dekat sini, sini dan ke sini. Alright, okay. Okay. Ni saya demo semua terus. Okay. So, dah habis dah untuk grup motor kasar pada grup ni. Mungkin Dr. Shikin nak cover apa-apa lagi tak? Tapi baby sangat kooperatif. Boleh continue lagi. Boleh continue lagi. Okay. Good job, baby.